Okey, sekarang kita pergi ke Jepun. Kita tengok apa yang berlaku di Jepun. Adakah Jepun ni mungkin satu model yang boleh ditiru oleh kita sebab dia sebuah negara yang berjaya mengeksport banyak barang, dia mempunyai trade surplus, lebihan perdagangan yang tinggi, kadar simpanan yang tinggi, ya, dia tak habiskan duit pergi Sunway Lagoon dan sebagainya untuk habiskan duit seperti orang rakyat Malaysia kan. Hardworking dan juga skillful, rajin dan mempunyai kemahiran yang tinggi. Adakah Jepun sebuah negara yang maju seperti ramai orang sangka? Itu kalau orang yang ada peluang, sila pergi ke Jepun, jalan-jalan di bandara Tokyo, inilah yang akan dapat dilihat oleh kita. Kalau siapa ada peluang, pergilah. Saya pergi sendiri, saya nampak, inilah yang saya nampak. Terutama sekali sebelah malam. Sebab siang kadang-kadang dia duduk, dia tak duduk tepi jalan tu, dia duduk mungkin atas bangku memang dekat kedai kan. Malam-malam kedai tutup, baru dia baring tepi jalan. Ramai ni yang menjadi gelandangan di Jepun. Inilah suasana-suasana yang boleh dilihat di bandar-bandar besar di Jepun, Tokyo ke Osaka ke kan. Ini biasa ni di stesen kereta api di Osaka ni, dia duduk dalam rumah yang dibuat sendiri dengan kotak-kotak, kotak paperboard ya. Ini adalah biasa yang berlaku di Jepun, dan juga gelandangan yang beratur untuk dapat makanan percuma sebab tak ada duit, tak cukup duit. Kita ingat ni orang Jepun semua kaya-kaya kan, maju dan sebagainya. Sebenarnya mereka adalah dalam keadaan yang sangat sengsara. Ini kemah. Kalau kita pergi saya baru datang daripada KLCC Park tadi, tak ada benda macam ni. Ini ada di park di Jepun ni, memang biasa ni. Kemah-kemah plastik yang orang duduk. Dia bukan duduk untuk main-main ni. Ini memang tak ada rumah nak balik dah. Permanent lah maknanya, duduk dalam kemah plastik. Tepi-tepi sungai. Ini pun kita tak nampak di sungai kat KL ni kan. Sungai Gombak ke? Yang kat KL ni, ke Sungai Kelang? Sungai Kelang. Sungai Kelang. Tapi pun tak pasti. Ya kan? Dua-dua lah. Jadi kita, rasanya saya tak nampak macam ni. Tapi kalau di Tokyo ni, inilah dia. Scenery. Orang duduk tepi sungai, dalam kemah-kemah. Dalam kotak-kotak sementara. Sebenarnya bukan sementara pun. Dia permanent sebab dia tak ada apartmen. Tak ada rumah. Yang Jepun sebenarnya mempunyai masalah 15.7% daripada rakyat mereka adalah miskin. Okey. 60% yang mengikut laporan terkini tahun 2025, 60% daripada rakyat Jepun dalam keadaan sengsara, dia kata. Struggling to make ends meet, maknanya tak cukup duit lah maknanya. Ini yang berlaku di Jepun sekarang ni. 60% rasa keadaan dia susah. Hidup mereka dalam kesusahan. Inilah ramai yang terpaksa beratur untuk dapat makanan percuma. Biasanya kalau dia nampak kamera datang, dia tutup. Dia tak nak bagi muka dia orang nampak sebab dia segan. Dan anak muda pula ramai duduk dalam internet cafe. Sebab ini murah kalau banding dengan apartmen. Jadi dia sewa murah lebih kurang dekat 80 ringgit Malaysia satu malam. Jadi inilah dia ruang kehidupan mereka. Dan ini bukan sementara ni, bukan untuk beberapa jam. Ini untuk 24 jam. Dia ada long term contract lah dengan cyber cafe, dia duduk situ. Inilah betapa sempitnya kehidupan dia. Kemudian dia punya dinding dia pun bukan sampai atas, sampai separuh je. Jadi dia boleh dengar orang batuk ke, orang kentut ke apa ke, boleh dengar. Aku tak boleh tidur lah kan. Maknanya kehidupan mereka adalah sangat sengsara. Dan juga salah satu daripada perkara yang berlaku di Jepun sekarang ini, dia panggil kodokushi, iaitu mati kesorangan. Fenomena orang mati kesorangan. Kenapa mati kesorangan? Sebab dia orang tadi yang duduk dalam cyber cafe ni, macam mana dia nak kahwin? Dia susah ada keluarga. Bila tak ada keluarga, ramai orang Jepun sebenarnya tak ada anak. Jadi bila dia dah tua, siapa nak jaga dia masa dia tua? Sebab tu dia duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang, kalau dekat Malaysia ni, korang ada surau, pergi surau kan. Tapi kat sana, dia orang tak pergi surau. Jadi dia orang mati seorang-seorang, tak ada orang tahu. 3 bulan, 6 bulan kadang-kadang, orang tak tahu dia mati. Orang nampak surat banyak, kotak surat tu, bertimbun-timbun. Ini dia orang dah tahu dah. Sebab sekarang dah puluh-puluh ribu dah. Ni, fenomena kodokushi. Dia orang tahu, mesti ada orang mati ni. Cek apartmen,
tengok kat dalam tu, dia akan nampak ni. Ini dia. Orang mati dia dah jadi apa? Air. Dah tak nampak ke dah, kotor. Jadi ini bisnes besar kat Jepun sekarang ni. Bisnes besar kat Jepun sekarang ni, di mana apartmen terpaksa bayar upah kepada bisnes untuk cuci apartmen. Sebab orang mati kat 3 bulan, kat 6 bulan, macam mana nak cuci tu? Dia lekat dekat kapet dan sebagainya. Ini big business sekarang ni. Siapa yang rasa ni boleh pergi Jepun buat bisnes ni. Tapi bisnes ni pun mungkin akan datang ke Malaysia. Sebab kita pernah dengar lah, orang kat Malaysia sekarang ni yang mati seorang sebab anak tak jaga mak bapak, sebab anak sibuk kerja. Anak pun seorang 2 orang aja. Ini akan berlaku juga di Malaysia. Ini sangat biasa. Jadi mungkin pakaian-pakaian mereka tu lama disimpan dia. Inilah mungkin yang hantar keluar negara menjadi bandar dan sebagainya kan. Wallahualam. Saya pun tak tahu lah, tak pasti tu, kena check lah. Okey. Jadi sekarang ini didapati bahawa 40% daripada orang muda, rakyat muda di Jepun mengatakan bahawa there is little or no hope for the future. Dia tengok masa depan mereka adalah sangat-sangat malap. Okey. Kenapa? Okay, balik. System is not working. Okey, kita pergi Singapura pula. Mungkin orang kata Singapura adalah sebuah negara yang boleh kita dapat inspirasi untuk memajukan negara kita. Singapura adalah sebuah negara atau bandar raya lah sebenarnya. Dia ni city state sebenarnya kan, sebab dia kecil. Tetapi adalah paling mahal di dunia. Okey, ini 2016 ni world most expensive city. Kalau tengok sini, saya ada beberapa statistik lah. Dia punya ini dah berapa dekat 10 tahun punya statistik sebenarnya kan. Saya tak update lagi. Dia punya ini kadar harga rumah dia. Kalau rumah banglo 43 juta. Sekarang ni mungkin dah naik 60 juta sekarang ni. Atau apartmen saja. Apartmen 8 juta Malaysia ringgit. Okey. Kalau per square meter, Singapura 54 juta. Kalau kat Malaysia 9 juta. Ini kat 10 tahun lepasnya statistik. Menunjukkan berapa kali ganda tu kan. Menunjukkan betapa berbezanya harga. Orang mungkin kata, okey, tapi mungkin dia orang ni gaji besar kot. Okay. Nanti saya tunjuk. Betul ke mereka akan tak ada masalah sebab gaji mereka tinggi? Kita tengok kat sini. Kita tengok kadar sewa. Kalau banglo, sewa dia adalah 47,000 Malaysia ringgit. 18,000 Sing dollar. Ini 10 tahun lepasnya cerita saya sebut tadi. Dia sekarang bertambah mahal lah sekarang ni. Kalau luxury bungalow dekat 100 juta, 52 juta. 52,000. Dekat 100,000. Dia punya sewa dia. Okey, yang paling murah sekali adalah HDB flat. Itu paling murah sekali. Yang basic lah. Jadi dia punya sewa kalau convert kepada Malaysia ringgit dekat 8,000. Okey, kita tengok berapa gaji seorang guru di Singapura. Average dia, purata dia adalah 8,000 juga. 8,700. Sewa dia berapa? 7,000. Jadi tinggal berapa ringgit je tinggal kan? Maknanya, bila dia gaji dia tu bayar sewa je. Lepas tu nak makan ke, nak transport dan sebagainya, macam mana pula? Menunjukkan sebenarnya, orang Singapura sekarang ni dalam keadaan yang sangat sengsara juga sebenarnya. Walaupun kita ingatkan dia maju, senanglah sebenarnya. Tapi sebenarnya, maju membuat mereka lebih sakit sebenarnya. Sebab tu ramai orang Singapura sekarang ni, 55% rakyat Singapura sedia berpindah ke Johor Bahru. Sebab sewa di Johor Bahru lebih murah. Jadi ramai kata duduk Johor lah. Lepas tu naik kereta pagi-pagi. Pukul 3-4 pagi pergi balik Singapura untuk bekerja. Itulah kehidupan mereka. Nak pergi balik macam tu. Adakah itu yang kita nak dalam kehidupan kita? Ini dia. Keadaan di Singapura ramai tak tahu. Orang yang tidur tepi bangunan, gelandangan lah maksudnya. Dekat airport dia. Changi Airport pun ada gelandangan. Ini dia. Ramai orang yang gelandangan di Singapura. Maknanya Singapura juga bunyi kaya, bunyi maju, tapi rakyat mereka sakit sebenarnya. Saya pergi Singapura pun saya nampak ada yang tidur dalam kereta dan sebagainya. Okey, Malaysia macam mana pula? Kita tengok harga rumah sentiasa naik. Kita tahulah, saya tak payah cerita lah. Semua orang tahu harga rumah begitu mahal sekarang ni kan. Saya punya statistik pun lama punya. Tapi kita tahu segelandangan makin ramai di Kuala Lumpur kan.
Ramai orang tidur dalam kereta kan ni kan. Banyak orang bawa Grab dan sebagainya. Saya tahulah cerita ni. Dia kerja sini kat 3 minggu. Lepas tu dia balik ke Kelantan ke, balik ke bagi Alustar ke, kerja kat KL. Tapi kat KL dia tak duduk dalam apartmen, tak ada rumah, duduk dalam kereta je. Lepas tu pergi ke masjid, pergi mandi-mandi, R&R ke apa kan. Lepas tu pergi kerja pula. 24 jam, tidur dalam kereta lah. Malam bila letih tidur dalam kereta. Rumah tak ada. Sebab apa? Tak mampu. Keluarga dekat sana, dekat Kota Baru ke, dekat Alustar ke. Itulah dia kehidupan rakyat Malaysia sekarang ni. Ramai orang tak tahu kan. Jadi gelandangan ni dah jadi biasalah di KL. Okey. Dan kadar kematian bunuh diri pun bertambahlah. Tapi sebenarnya keadaan ini saya sebut tadi berlaku di banyak negara sebenarnya. Argentina, Brazil, Greece, Eropah. Kenapa kos harga hidup begitu tinggi dalam negara-negara yang dikatakan maju ini? Jadi kita kena nak cerita panjang, memerlukan banyak masa, tapi saya cuba ringkaskanlah. Kita tengok beberapa graf. Ini adalah dipanggil Consumer Price Index ataupun harga barangan ya. Kita tengok kalau kita tengok indeks daripada 2006 dia tak sampai 90 Lepas tu harga sentiasa naik. Kita tengok graf dia sentiasa naik ya. Okey. Saya nak tunjuk satu lagi graf yang juga sentiasa naik. Itu adalah bank balance sheet. Size bank juga sentiasa berkembang. Dia ada maknanya dia ada correlation. Dia ada kaitan yang rapat antara kos harga hidup dan juga size bank. Kita tengok sini money supply ataupun jumlah wang dalam sistem. Dia juga bertambah, sentiasa bertambah. Makin banyak kan? Mana datang duit tu? Adakah kalau duit dalam bentuk emas dan perak kena gali dalam tanah? Tapi sekarang dia bukan dalam bentuk emas dan perak. Dia dalam bentuk apa? Ringgit. Ringgit ni pula adakah dalam kertas ke? Kertas adalah maksud untuk pergi beli burger tepi jalan. Tapi kalau kita sekarang ni orang pun burger tepi jalan pun pakai QR kan. Jadi duit. Apa ni duit ni? Ringgit ni mana datang? Yang bertambah-tambah ni mana datang duit tu? Takkan dia tiba-tiba masuk dalam phone kita? Tak ada kan? Mana datang duit tu? Ini dia kita tengok. Satu lagi graf yang sentiasa meningkat adalah loans kepada private sector oleh bank. Ini adalah hutang yang diberikan. Juga bertambah, sentiasa bertambah. Ini dia ceritanya. Yang dikatakan CPI index naik, bank naik, itu adalah akibat daripada hutang yang sentiasa bertambah. Jumlah hutang yang sentiasa bertambah dalam sistem kewangan kita. Dan saya nak share kat sini, macam mana datangnya duit yang bertambah itu, ada kaitan dengan hutang. Dia kecil ni saya terus baca ni. Dia adalah satu dokumen daripada Bank of England. Dia sebut situ money creation in the modern economy. Yang saya baca dia punya tag yang bold tu. Whenever a bank makes a loan atau apabila bank memberi pinjaman, it simultaneously create a matching deposit in the borrower's bank account, thereby creating new money. Jadi ringkasnya, apabila bank memberi pinjaman, dia mencipta wang yang baru. Itulah dia. Kenapa wang bertambah? Ialah kerana bank memberi pinjaman. Setiap kali bank beri pinjaman RM500,000 untuk orang beli rumah, jumlah wang akan bertambah RM500,000. Okey. Jadi bila duit banyak, apa akan jadi kepada duit tersebut? Bila banyak, apa yang banyak, dia punya nilai akan berkurang. Orang tak faham macam ni banyak berkurang ni. Senang cerita je lah. Katakan ada satu pulau. Atas pulau tu ada 10 wanita, ada seorang lelaki. Pulau tu in nowhere maknanya kan. Nilai lelaki tu tinggi tak? Dia seorang je kat situ. Ada 10 perempuan. Oh, dia hebatlah dia kan. Dia seorang je. Tiba-tiba datang kapal karam 200 orang masuk lelaki atas pulau tu. Jadi 10 wanita ada 200 lelaki. Apa nilai lelaki? Turun ke? Naik. Turun lah. Sebab banyak lelaki sekarang ni kan. Macam itulah. Wang pun sama. Bila ada banyak wang, nilai dia jadi jatuh. Itulah dia panggil inflasi kan. Yang kita dapat CPI index tu sentiasa naik, itu maknanya inflasi lah. Kuasa beli duit tu bertambah kurang. Saya ambil yang lebih panjang lagi. Daripada tahun 72 hingga 2020, itu CPI index. Maknanya inflasi. Harga barang sentiasa naik, nilai wang itu bertambah turun. Contoh, saya bagi contoh pengalaman saya. Saya bekerja di Universiti Malaya pada tahun 84, mula bekerja sebagai tutor. Sekarang dah tak ada tutor sekarang ni. Dulu ada tutor, basic degree.
Gaji saya 1,100. Pada masa itu nak makan tengah hari dekat PJ, RM2.50 boleh makan tengah hari. RM2.50. Sekarang ini, saya silap tulis tu. 2016 tu sebenarnya 2026 . Starting salary dengan ijazah pertama RM2,250. Tetapi makan tengah hari sekarang berapa? RM12. Maknanya gaji dah naik daripada 1,100 jadi 2,250, 100%. Tetapi makan tengah hari dah naik berapa kali ganda? 400%. 3 kali ganda maknanya. Maknanya duit tu semakin sikit. Kalau RM2.50 tu, dia pergi kat kedai, saya nak makan. Saya ada RM2.50 je. Kedai bagi apa? Mungkin dia bagi sayur je kot. sebab dia kata, bang kalau nak makan RM12. Kalau RM2.50, awak ambil sayur saya. Nasi pun tak boleh. Telur pun tak boleh ambil kan. Itulah dia keadaan. Itu menunjukkan bahawa duit tu dah jatuh nilai. Kenapa tadi? Kerana yang Bank of England cakap apa tadi? Bank yang mencipta wang tadi, yang banyak tadi. Macam mana bank mencipta wang yang banyak tadi? Apabila dia memberi hutang. Jadi keadaan sekarang ni yang duit jatuh nilai ni kenapa? Sebab ramai rakyat Malaysia dan juga syarikat-syarikat Malaysia suka sangat berhutang. Dan sebab itu hutang bertambah-tambah, duit pun bertambah-tambah, nilai duit tu jatuh. Gaji tak naik. Kenapa? Sebab syarikat pun hutang banyak, kerajaan pun hutang banyak. Jadi majikan tak boleh tambah gaji. Sebab dia ada beban hutang kan. Jadi dia hutang tu gaji tu naik juga tapi sikit berbanding dengan harga barang yang naik berkali-kali, berganda-ganda naik. Jadi itulah dia punca masalah yang dihadapi di seluruh dunia sebab sistem itu diamalkan di seluruh dunia. Sistem yang berasaskan kepada hutang, berasaskan kepada sistem perbankan.